Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat ni. Tapi betul lah. Okay, bacalah dulu. Astaghfirullah. Baca dulu semua tu. Baca arahan ni. Raja 1 menunjukkan dua fungsi HG yang masing-masing membentukkan set Q kepada P. Set Q kepada R, H X 2X per pad dan GX sama dengan 2X tolak 3. Okay, so soalan A dia fungsi yang memetakan. Macam mana kita nak tu tak apalah. Fungsi yang memetakan set P kepada set Q. Maksudnya set P ni kepada set Q. Macam ni. Tapi ni kan kalau ni kan HX kan. So maksudnya kalau kita balik, maksudnya dia akan jadi H inverse X. Macam tu. Kenapa besar sangat? Dah. Kan, jadi maksudnya A ni macam mana kita nak buat? Jadi kita kena cari H inverse lah. HX ni kita dah ada. So kita kena cari H inverse. Okay, so kita salin balik yang HX dia. HX. Sorry lah. Sebab pen dia tu habis bateri. Malas nak apa? 2x 1 per 4. So kita kena apa? Kalau H inverse kita kena let's Y. Okay, let's Y sama dengan 2x tambah 1 per 4. Okay. Jadinya kita kena bawa ni ke atas. Lepas tu yang ni turun kan. Sekejap aku lupa. Betul lah. Ni bawa ni ke atas. So jadi ni 4y sama dengan 2x tambah 1. Lepas tu kita nak jadikan yang kalau H inverse, kita kena jadikan X ni sebagai perkara rumus. Maksudnya 2X ni tinggal seorang-seorang. Dia jadi 4Y tolak 1. So jadi nak tinggalkan X ni seorang-seorang adalah kita kena bagi 2. So X sama dengan salah ni. So X sama dengan 4Y tolak 1 per 2. Lepas tu kita tukarkanlah yang Y tu. Yang kita tukarkan Y ni jadi X. Jadi 4X tolak 1 per 2. Itulah dia. Tapi tulis kat sini H inverse X. Macam tu. Okay, lepas tu kita tengok fungsi yang B ni pula, fungsi gubahan. Ke tu je. Fungsi gubahan dari set P ke set R. So set P ke set R. Okay, set P ke set R adalah set P yang ni ke set R. Setnya H inverse kan. Yang tadi kita dah cari kan H inverse yang ni. Yang ke sana kita dah cari dah H inverse ni. So maksudnya ni G. So kita buat macam ni. G H inverse X. Macam tu. Jadi kita masukkan je lah dekat G ni. Dekat X tadi. Yang ni. Kita guna yang ni. Guna ni 4x tolak 2 per 2 ni. Kita masuk dekat X G tu. Maksudnya 2. Ni kan kita ambil tadi 2x tolak 3. So masukkan X tu H inverse lah. So 4x tolak 1 per 2 tolak 3. Lepas tu kita akan dapat 4x tolak 1 tolak 3. Lepas tu jawapan dia 4x tolak 4. So dah dapat dah 3 markah kat sini. Buruk tu tulisan tak apalah. Bye.